Apa fan Arsenal nak cakap? Cakap. Aku tak kisah. Korang nak bash ke, korang nak apa ke, tak kisah. Sebenarnya aku agak ketar jugalah nak jumpa Arsenal untuk second leg Carabao Cup ni. Sebab yalah, Arsenal untuk baki-baki game yang lepas ni memang sangat-sangat konsisten dan memang betul-betul dominan ni guys. Tapi Chelsea pun apa kurangnya, pattern untuk baki-baki game yang lepas ni kita tengok, dia punya comeback tu tak bawa main guys. Walaupun orang boleh kata yang kita lawan bukannya top tier team, tapi gameplay yang dilakukan oleh Chelsea tu kita boleh tengok ada perkembangan dan juga peningkatan lah daripada zaman Enzo Maresca. Untuk game malam ni sebenarnya aku tak nak tengok dari segi coaching ke apa ke, aku nak tengok dari segi midfield. Sebab kedua-dua pasukan setakat ni midfield memang sangat-sangat bagus. Lagi-lagi dari segi contain player-player lawan diorang. Tapi sebenarnya aku boleh kata untuk game hari ni kita akan tengok satu pasukan Chelsea yang memang akan desperate untuk jaringkan gol. Sebabnya dengan aggregate 3-2, aku rasa kita memang kena betul-betul all out sebab kita perlukan defisit 2 gol untuk menang guys. 2 gol Defisit 2 gol at least. So aku rasa Chelsea akan desperate dan juga Arsenal mungkin akan play safe untuk malam ni. So prediction aku memang akan berat sebelah sebab korang tengok sendirilah kan bash ni kan. So aku akan predict yang Chelsea akan menang 2-0. Apa fan Arsenal nak cakap? Cakap. Aku tak kisah. Korang nak bash ke, korang nak apa ke, tak kisah. Kita tunggu malam ni. Agak berani statement ya. Kita tunggu malam ni. The Gunners.